Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersyukur. Selamat Hari Raya juga Pak Dolah. Amboi, gembira bukan main Pak Dolah ni. Awak yang happy sangat ni. Cerita. Hang ni lambat pick up lah Tam. Hang tak tahu ke bos hang umum cuti tambahan raya, lepas tu siap ada diskaun tu lagi. Oh, patutlah Pak Dolah happy bukan main. Bukan tu saja Pak Dolah. Ada lagi yang PMX berikan untuk raya ni Pak Dolah. Selain cuti tambahan dan diskaun tol, kerajaan akan laksanakan skim harga maksimum musim perayaan dari 14 hingga 28 Mac raya ni. Ni nak pastikan tak ada harga barangan keperluan asas naik mendadak. Kerajaan kawal lah. Jangan ada peniaga ambil kesempatan dalam musim raya ni. Lepas tu kerajaan bagi bantuan khas kewangan kat penjawat awam, pesara dan veteran tentera, termasuk 70,000 Bilal, Tok Siak, Nojak, Marbut, Guru Kafar dan Takmir. Lepas tu bayaran STR pun diawalkan kepada 10 Mac Pak Dolah. Lepas raya tak lama dapat STR pula. Boleh cover duit yang habis kat raya tu. Subsidi tiket kapal terbang fly siswa pun kerajaan bagi RM400 kepada pelajar Universiti Pengajian Tinggi. Yang ni diperluas lagi. Dan menjelang raya ni, kedai-kedai runcit ke mana ke tak boleh jual minyak masak bersubsidi kepada warga asing. Hanya rakyat Malaysia saja boleh beli. Ada lagi tak habis lagi. Sepanjang bulan puasa ni kerajaan laksanakan hampir 1,900 jualan rahmah madani bagi pastikan bekalan cukup dan harga berpatutan. Dan yang terakhir, ada 4,000 individu yang bankrupt, khususnya ibu dan bapa tunggal, akan dibebaskan dari kebangkrapan menjelang raya ni. Bersyukurlah. Alhamdulillah Tam, seronok aku dengar. Kadang-kadang bagus juga Nuat ni. Tapi aku tetap walak, takkan sokong Nuat. Ikut Pak Dolah lah. Semoga Allah buka pintu hati Pak Dolah satu hari nanti. PMX juga pesan, raya-raya ni kena jimat. Ingat keadaan ekonomi dunia tak menentu.